Luar sekolah. Jan, suka aku tak? Semestinya. Kalian suka aku tak? Suka. Suka aku tak? Kau, saya tak suka. You suka orang apa? Saya suka orang yang nak menjadi superstar. Kau suka aku tak? Suka. Kau suka aku tak? Suka. Nampaknya macam saya dah tak diperlukan lagi. Mana ada Cik Azman? Kita main dah tadi. Cik Azman tak kena pecat ke? Siapa cakap? Kau ni pandai-pandai. Cik Azman, jom kita buat praktis lah. Show dah dekat ni. Oh, dia pasal show tu. Sebenarnya saya ada berita kurang baik. Show cancel ke Cik Azman? Tak kena cancel. Tapi pengetua suruh percepatkan. Kita ada 2 minggu aja ni. Tapi kita orang tak sedia apa-apa lagi Cik Azman. Cik Azman 2 minggu tak sempat lah. Tapi awak semua macam mana? Awak nak buat ke tak show ni? Saya tanya awak nak ke tak nak buat? Setuju ke tak? Tak dengar? Setuju. Tak dengar lah. Setuju. Azman, kawan, saya minta maaf. Saya betul-betul menyesal Cik Azman. Saya bodoh. Saya ikutkan sangat hati saya. Saya belakangkan kawan-kawan saya. Jan, Khalid, aku minta maaf. Kalau korang tak ada hari tu, aku tak tahu apa jadi kat aku. Hank, aku minta maaf sebab aku selalu cari pasal dengan kau. Aku bukan marah kat kau, tapi aku marah kat diri aku sendiri. Aku minta maaf, Hank. Dan baru sekarang aku tahu apa yang kau rasa selama ni. Saya, aku rasa sedih lah saya. Dengar aku kau tak nak minta maaf ke? Maju kan? Selamat datang dan selamat malam. Saya Azman Hashim. Saya sebenarnya bekas pelajar sekolah ni. Saya pernah dibuang dari sekolah ni kerana dianggap membawa masalah kepada pihak sekolah. Walaupun saya sebenarnya tidak bersalah, tapi saya dihukum untuk memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar lain.
Dan sekarang saya diundang oleh pihak sekolah untuk melatih pelajar-pelajar sekolah ini yang kononnya dianggap membawa masalah kepada pihak sekolah. Mereka sebenarnya bukanlah pelajar yang bermasalah. Mereka cuma keliru. Kita yang membuatkan mereka keliru. Kita tidak pernah cuba untuk mendengar apa yang ingin mereka katakan. Kita hanya mahu mereka mendengar apa yang ingin kita katakan. Jadi, pada malam ni, marilah kita sama-sama membuka mata kita, telinga kita, untuk mendengar apa yang mereka ingin katakan. Jadi, marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan pada malam ini. Selamat menonton. Okay, stand by, stand by. Okay, semua orang backstage in 5 second, in 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Go, go je. Go. Gelap. Apa yang aku lihat hanyalah kegelapan. Mata ini untuk melihat. Tapi apa yang nak dilihat jika semuanya gelap? Ini cerita aku. Cerita kami. Cerita kita yang hidup dalam kegelapan. Berikan kami cahaya agar dapat kita melihat semula. Kita tak buta. Kita hanya hidup tanpa cahaya yang membolehkan kita melihat. Lihatlah sekarang. Bukalah mata. Aku dan kamu, apa bezanya? Warna kulit kah? Bahasa pertuturan kah? Budaya? Keturunan? Apa? Itukah alasannya untuk kita bermusuhan? Jika ya, kami rela dibutakan mata dari hidup dalam kegelapan. Bapa saya kata, kita orang Cina mesti kerja kuat. Negara ini Melayu punya. Melayu tak guna. Melayu tak hormat sama orang Cina. Jadi saya pun tak suka sama orang Melayu. Melayu bodoh. Melayu pemalas, penindas. Aku hanya kawan dengan orang Cina. Aku tak ada kawan lain selain daripada Melayu. Aku diajar bahawa Cina adalah bangsa penipu. Aku percaya. Jangan bagi Cina kuasa, nanti Melayu hilang negara. Aku percaya. Aku jadi benci dekat mereka. Aku diajar bahawa Cina adalah musuh. Aku percaya dan aku benci mereka. Lu boleh pergi mati. Aku tersepit. Aku tak boleh lari. Aku yang selalu jadi mangsa. Kamu, Melayu, Cina, hanya fikirkan tentang korang. Bagaimana dengan aku? Korang ingat aku apa? Binatang yang tak ada perasaan, yang boleh korang sepak teranjang. Sampai bila korang nak tolak aku? Sampai ke dinding? Sampai aku mengamuk membunuh? Itu yang korang nak? Aku hanya mahu berkawan, hidup bersama macam saudara. Hentikan pergaduhan ni.